Aku memang sokong 100% lah kalau kita semua ni menolak ataupun boikot, bersuara tolak kedatangan Trump ke negara kita ini. Kerana kedatangan Trump ni bukan menjamin ekonomi negara pun. Ia ni akan membawa malapetaka. Buktinya daripada sejarah-sejarah yang berlaku kepada negara-negara Islam. Semua hancur lebur gara-gara Iblis dan Dajjal. Ni Iblis. Dajjal dia siapa? Iblis ni baru kepada Dajjal, Setan Yahu. Setan Yahu ni siapa? Setan Yahu lah ni yang buat tangkapan ke atas Sumut Flotilla punya peserta pejuang-pejuang tu. Kan? Tangkap dengan kekerasan. Lepas tu dalam pada masa yang sama, setiap poster-poster Sumut Flotilla ni nak ada muka kau. Muka Anwar Ibrahim. Kononnya dia lah perwira yang menyelamatkan pejuang-pejuang Sumut Flotilla tu. Okey lah, aku accept lah tu. Tak apalah, ambil lah kat kau kan. Tapi apa kejadahannya yang kau nak pergi jemput dia datang ke negara kita ni? Kan? Bukan bawa keberkahan pun. Tak bawa keberkahan pun. Kan? Malah bawa malapetaka. Sebab sejarah dah banyak membuktikan. So, aku rasa Anwar Ibrahim ni, pendapat dan peribadi aku, Anwar perlu mendengar suara rakyat dia. Anwar perlu mendengar suara kita semua. Kerana apa? Kerana kalau tak kerana kita, dia ni bukanlah siapa-siapa. Kan, dia dapat je kuasa. Oh, dia lah Imam Khalifah Agung 2 juta. Dia lah pembesar Timor Leste. Kan, semua dia lah. Tak apalah, ambil lah kat engkau Datuk Seri Utama lah kan. Yang tak patut dapat Datuk Seri semua dah dapat. Kan, Farhaj pun dah beli kaya kan. Terlantak engkau lah. Kan, yang pasti guys, aku nak korang tenang. Korang tenang. Jaga jangan sampai dapat laksanakan dia ni dapat laksanakan darurat. Kalau dia dapat laksanakan darurat, kita tak dapat nak menghadapi PRU. Kita tak dapat nak tumpangkan dia, nak tumpaskan dia ni dalam PRU nanti. Kan? So, sebab aku cakap macam ni sebab ramai sangat yang dah tak mampu nak menghadap kebijakan Anwar Ibrahim ni. Banyak yang menyusahkan. Sebab ramai, bukan ni rakyat Malaysia sekarang dah tak perlu nak menghasut, tak perlu nak dihasut. Kerana apa? Ini adalah era kebangkitan rakyat di mana rakyat dah buka mata. Apa yang kau buat semua rakyat nampak. Termasuklah yang kau nak jemput Trump ni. Kau memang mengundang hinaan, cacian, makian. Kau yang undang. Bukan ni rakyat ni suka-suka, tak. Rakyat dah nampak semenjak kau naik ni apa yang dah berlaku. Kan? Pembohongan demi pembohongan. Urah lah kan. Tak apalah. Tapi bab-bab klaim memang kau nombor 1 lah. Kan. Yang sokong kau ni adalah pentaksub. Aku berani cakap minoriti. Tapi majoritinya adalah rakyat Malaysia.